Hai semua, selamat datang ke YouTube channel SM Collector. Untuk video kali ini, SM Collector akan buat satu sesi unboxing bagi produk Beyblade Limited Edition keluaran Takara Tomy. Dan Beyblade yang akan SM unboxing hari ini adalah ini dia, Metal Fight Beyblade 10th Anniversary Set. Memang terbaik. Okay, jadi sebelum kita teruskan sesi unboxing pada kali ini, first thing first, SM Collector ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang telah support channel SM Collector selama ni. Sebabnya baru-baru ini channel SM Collector telah berjaya mendapat 10,000 subscribers. Yes, terima kasih, korang memang terbaik lah. Dan SM pun tak sangka yang channel SM Collector ni boleh capai tahap tu. Jadi selepas ni SM Collector akan cubalah untuk perbaiki kualiti video yang akan SM berikan pada korang. Dan akan cuba perbanyakkan lagi lah video supaya korang boleh tengok, support. Dan mana yang tak subscribe tu, bolehlah tambah jumlah subscriber bagi channel SM Collector. Okay, sekarang ni ini adalah kita punya topik utama ataupun produk yang akan kita review dan juga unboxing pada hari ini. Ini bersempena dengan ulang tahun Beyblade Metal Fusion yang ke-10. Takara Tomy telah riliskan satu limited edition Metal Fusion Fight Beyblade. Produk ni dikeluarkan oleh Takara Tomy bersempena dengan ulang tahun yang ke-20 Beyblade. Itu yang first season lah. Tapi untuk Metal Fusion ni, kalau tak silap SM, dia baru 10 tahun. Jadi ini adalah produk ulang tahun lah. Di bahagian packaging ni, dia memang nampak sangat eksklusif. Kita boleh tengok dia ada logo Beyblade Metal Fusion dan ada teks Jepun. Kalau tak silap SM, kat sini dia tulis ulang tahun yang ke-10. Dan di bahagian atas kanan ni kita ada logo Takara Tomy dan juga QR code untuk channel Takara Tomy lah. Untuk produk ni, apa yang anda akan dapat apabila anda beli set ini, anda akan dapat 5 Beyblade, 4 right spin, 1 left spin, dan juga 2 long bay launcher, left dan juga right. Dia punya packaging ni memang nampak sangat eksklusif. Kat depan ni dia warna putih je. Tapi untuk kita tengok apa yang ada kat dalam ni, kita kena slide. Kita tolak ke tepi. Yes, ini adalah packaging di bahagian dalam tu. Yang dekat luar tu kotak dia warna putih, tapi kat bahagian dalam tu dia kotak warna hitam bercampur dengan gold. Memang nampak eksklusif lah. Kat sini tulis Beyblade 20th Anniversary. Dan di bahagian bawah ni kita ada logo, 5 logo Beyblade yang kita akan dapat lah. Beyblade 20th Anniversary since 1999. Memang lama Di bahagian atas, kiri dan kanan bawah kotak ni dia tulislah Beyblade 20th Anniversary. Dan di bahagian belakang tu dia dah tunjuklah ini adalah gambar daripada anime Beyblade Metal Fusion berserta Beyblade yang akan kita dapat dengan set ini. Dan untuk set ini kita akan dapat Storm Pegasus, Flame Sagittario, Earth Aquila, Rock Leone, Lightning El Drago dan juga Long Bay Launcher. Dekat bahagian packaging ni dia best tau, sebab kita boleh tengok apa yang kita dapat. Kita boleh buka ke depan ni. Bila kita buka tu, dekat bahagian kanan ni kita boleh nampak ada ilustrasi Beyblade Metal Fusion. SM rasa ini mungkin pelukis asal dia kot. Dia tulis MF Beyblade berserta ada macam autograph. Ni kira lukisan tangan lah. Memang cantik ya. Dan kat sini kita boleh nampak lah
Beyblade apa yang kita dapat. New Beyblade dan juga 2 Bay Launcher. Okey, ini kita punya Beyblade yang pertama, iaitu Storm Pegasus. Ini merupakan Beyblade yang digunakan pakai oleh watak utama lah. Okey, Beyblade ini merupakan Beyblade jenis attack. Dan dia punya disc, dia menggunakan disc nombor 10. Berserta dia ada pasang sekali dia punya disc frame, iaitu disc frame glyph. Dia punya driver menggunakan driver quick. Ini dia Beyblade Pegasus, Storm Pegasus. Memang cantik. Seterusnya kita ada Beyblade jenis stamina. Kita ada Flame Sagittario. Flame Sagittario ni merupakan Beyblade jenis stamina. Dia bagi SM dia memang agak cantik, dia punya layer tu agak besar. Beyblade ni dia menggunakan Forge Disc nombor 8. Dan driver yang dipakai oleh Beyblade ni adalah driver jenis claw. Dia unik sikit. Bawah ni dia macam ada aksesori. Bila pusing tu dia bunyi. Tak tahulah dia akan efek ke tak performa Beyblade tu. Tapi memang nampak style lah kalau pusing ni. Yang warna purple ni pula kita ada Beyblade jenis defense. Ini adalah Earth Aquila. Earth Aquila 2 Yielding. Ini merupakan Beyblade jenis defense. Dia menggunakan Forge Disc 2 dan driver yang digunakan pakai adalah driver Yielding. Okey, seterusnya kita ada Rock Leone. Ini merupakan Beyblade jenis defense juga. Dia menggunakan Forge Disc kosong dan driver yang dipakai oleh Beyblade ini adalah driver Massive. Dan last kali, ini merupakan Beyblade jenis left spin. Yang keempat-empat yang SM mention tadi semua tu adalah Beyblade right spin. Tapi yang untuk Beyblade ni, iaitu El Drago, dia merupakan Beyblade jenis left spin. Jadi launcher left spin yang kita dapat dalam set ni yang kita pakai kat Beyblade ni sajalah. Dia menggunakan Forge Disc 10 dan dia juga ada disc frame, disc frame reach. Dan dia punya driver adalah driver Zephyr. Kesimpulannya, SM rasa set ini memang satu set yang berbaloi untuk anda dapatkan. Terutamanya mungkin yang memang membesar dengan Beyblade ataupun mungkin yang baru nak cuba main Beyblade. Kenapa? Sebabnya set ni dia memang dapat 5 jenis Beyblade yang berbeza dan ada sekali 2 launcher. Jadi untuk beginner pun SM rasa dia okey lah, sebab bila beli ni boleh terus main. Dan menarik tentang Beyblade yang kita ada ni,
selalunya kalau kita beli Beyblade kita kena pasang stiker. Tapi untuk Beyblade set anniversary ni, dia punya stiker tu memang dah ada dekat Beyblade tu. Actually dia bukan stiker pun, dia macam memang mereka dah buat coloring ke ataupun satu stiker khas yang memang dah dipasang siap-siap. Jadi apabila anda beli set ni, anda tak perlu risau untuk tampal stiker ke apa, sebab dia menyediakan stiker tu memang dah ada pada Beyblade masing-masing. Jadi itu sajalah yang masa kita ada untuk video kali ini. Bagi mereka yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa subscribe channel SM Collector. Dan SM akan berikan anda lebih banyak video-video Beyblade selepas ini. Jadi kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye!